Cakap pasal Melaka, mesti orang ingat ada muzium dan sejarah je kan? Orang yang belum explore Melaka akan cakap Melaka ni bosan. Betul ke? Hari ni kita akan bawa korang ke 3 port chill yang best dekat Melaka. From the bottom to the top, jom explore Melaka. First stop kali ini adalah Mami Jongker's House. Kalau korang nak tahu, Mami Monster ni telah ditubuhkan sejak tahun 1971 oleh Datuk Pang Ching Hin. Mami Monster juga merupakan produk ikonik negeri Melaka. Dekat sini ada banyak aktiviti menarik yang korang boleh buat. Salah satunya, korang boleh mewarna dan melukis pada kad Mami korang ikut kreativiti masing-masing. Aktiviti menghias kad Mami ni boleh menjadi simbol kenangan korang dekat Jongker Walk. Lepas je dah siap, korang boleh bawa balik Mami cup yang korang dah warna tu. Sekarang, jom ikut kita orang tengok ikan. Inilah The Shore Oceanarium. Korang boleh jumpa tempat ni di tingkat 2 dalam bangunan The Shore. Hai, tengok ikan berenang pun dah rasa tenang. Kat sini bukan ada ikan je. Macam-macam hidupan aquatic bass kita boleh tengok. Ada fakta menarik tentang axolot tau. Organ dan anggota badan diorang ni boleh tumbuh semula secara semula jadi. Lobster besar dekat sini pula sebenarnya dah berusia 12 tahun. Setiap sudut dalam ni ada papan info disediakan tentang haiwan yang ada kat sini. Syok kan? Korang pun boleh belai berlangkas dan ikan kat sini tau. Haiwan ni semua friendly. Semua suka dibelai. Diorang pun ada sediakan 3D cinema untuk korang tonton. Dekat bahagian ni, korang bolehlah ambil gambar dengan shark. Dekat section seashell, ada banyak display cengkerang yang diorang tunjuk. Banyaknya cengkerang. Comel-comel. Korang yang suka bobo, datanglah sini. Korang nak tahu tak? Kat sini pun, korang boleh mewarna juga. Unik betul warna-warni ikan kat sini. Korang tahu tak dekat sini, korang boleh selfie dengan ikan-ikan ni? Contohnya macam ni. Haha. Hello. Now, jom ikut kita orang bagi ikan-ikan makan. Dengan harga RM10, korang dah boleh beli dah makanan ikan ni. Cuba bau. Anak kau bau lah, cuba bau. Cuba bau dia. Apa tu kau yang bau? Lepas dah habis, bolehlah terus buang dalam tong sampah yang disediakan. Habis je cuci mata dalam tu, kita orang pergi souvenir store dia. Comel kan topi ni? Our last destination will be at The Shore Sky Tower. Ini adalah salah satu tempat tertinggi yang ada di Melaka dengan ketinggian 163 meter. Tadi kita kat bawah. Sekarang kita di puncak Sky Tower. Spot ambil gambar paling win ke atas ni. Senang kalau korang nak ambil gambar sebab semua kawasan ke atas ni cantik-cantik. Dekat atas ni korang boleh view scenery Bandaraya Melaka. Chill je. Paling best bila korang view scenery waktu malam. Sebab korang boleh tengok view city light. Banyak memori tercipta. Dari mewarna Mami cup, pergi tengok ikan, sampai ke puncak Sky Tower. Kita orang harap vibe Melaka yang kita orang kongsi kali ini sampai ke korang juga. See you guys on the next